Nampaknya satu keputusan berani dibuat oleh Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Beliau mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka, tetapi akan tetap kekal sebagai Ketua Pemuda UMNO. Dalam ucapannya, Dr. Akmal menegaskan bahawa jawatan Exco tidak sepenting maruah, prinsip dan suara akar umbi yang beliau pegang sebagai Ketua Pemuda UMNO. Beliau berkata, keputusan ini dibuat supaya beliau bebas menentang DAP habis-habisan demi agama, bangsa dan tanah air. Peletakan jawatan Exco itu akan berkuat kuasa minggu hadapan dan beliau sedia berdepan apa sahaja kritikan politik atau tekanan lawan kerana yakin dengan perjuangan beliau. Langkah ini dilihat satu isyarat jelas bahawa Dr. Akmal mahu menegaskan suara akar umbi terutamanya dalam isu hubungan UMNO dengan DAP dalam kerajaan perpaduan dan memilih untuk terus berjuang dari kedudukan Ketua Pemuda. Jadi sebagai Ketua Pemuda UMNO yang kekal, Dr. Akmal menjanjikan perjuangan yang lebih tegas terhadap DAP serta isu yang beliau rasakan mencabar maruah parti. Kita akan lihat bagaimana reaksi parti dan rakyat terhadap langkah berprofil tinggi ini.